Ramadan. Kenapa dia dinamakan Ramadan? Bulan Ramadan, kenapa dia dinamakan Ramadan? Jadi perkataan Ramadun adalah kepanasan. Jadi Ramadan maksudnya bulan yang membakar dosa-dosa. Kerana setiap satu orang masuk pada bulan Ramadan, dosa-dosa dia akan diampunkan. Ada juga ulama berpendapat Ramadan maksudnya bulan kepanasan, kerana kebiasaan Ramadan akan datang pada musim panas, pada negara-negara yang ada musim lah. Ada juga ulama berpendapat bahawasanya bulan Ramadan dinamakan Ramadan kerana yarmidur riq, dia memanaskan air liur. Sebab dahaga, setiap satu orang yang berpuasa dia akan rasa dahaga, perlukan air. Wallahu a'lam.